Ini electrical griller untuk goreng daging lah. Okey, ni sini lah daging. Untuk khas untuk daging yang keluar pada frozen lagi boleh masak atas ni. Okey. Ini cara-cara on off ya di sini, on off. Lepas tu dia akan keluar temperature untuk atas, temperature bawah, dan timer kita ada boleh set 3 timer kat sini. 3 timer berbeza. Kita boleh set lah. Okey, untuk cara set suhu atas dengan untuk set semua, untuk kita set semua ni, kita tekan home saja. Home. Dia akan berkelip macam ni lah. Klik yang ni untuk naikkan suhu, ni ke bawah untuk turunkan suhu, yang atas untuk naikkan suhu. Lepas tu next ke temperature untuk bawah pula, tekan arrow ke kanan. Kita klik macam ni lah. Okay, kita akan set lah atas ni untuk tinggikan suhu, yang ke bawah ni untuk turunkan suhu. Lepas tu untuk timer pula, next ke kanan. Kita set lah berapa minit, ni 1 minit. Lepas tu contoh untuk next lagi, next sampai yang untuk timer kedua kita set lah. Contoh 5 minit ke. Lepas tu untuk yang set ketiga, contoh buat 10 minit macam tak lah. Untuk atas bawah ni untuk set lah ke bawah ni. Ok, bila dah settle, tekan balik home. Home dia ada jalan lah, dia on lah. Tunggu suhu yang kita set tu dah capai, baru kita masuk daging lah. Ada ni daging. Bila masuk daging kita set masa tu, tunggulah daging siap. Ok, kita dah panaskan griller ni. Kita dah panaskan. Ok, kita nak masukkan daging pula. Tak perlu kan. Special dia tak perlu minyak apa-apalah. Daripada keluar pada frozen ni, kita boleh terus letak kat sini. Okey. Okey, masa bagi 1 minit.